ada keputusan betul yang perlu dilakukan sekarang, tapi kita masih ada rasa tak sedap. Kita rasa tak senang. Tapi dia keputusan yang betul. Kalau kita ukur rasional tak rasional, betul tak betul, dia betul. Tapi tak semuanya disambut dengan senyuman. Ada hal yang kita buat, benda tu betul, tapi dia tidak mengukir senyum. Kita akan teringat lagi. Dan itu antara benda yang kita belajar bila kita baca dalam suratul Fatihah. Kita kata kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan jalan lurus ialah jalan yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta, jalan yang diberikan nikmat. Nikmat kat sini bukan hanya merujuk kepada orang yang ada ketenangan. Walaupun itu salah satunya, itu dia cuba untuk tenang dan redha ketika mana menerima ujian. Tapi dia juga merujuk kepada keadaan orang yang ada nikmat keimanan yang sangat ulung, iaitu dia tetap percaya untuk buat sesuatu yang betul walaupun di dalam hatinya sedang melalui keberatan. So ada benda yang kadang kita lalu benda tu. Contohnya macam ada orang yang keluar daripada abusive relationship, terpaksa bercerai, terpaksa. Keputusan tu betul ke tak? Mungkin pada keadaan itu betul. Tapi adakah lepas dia keluar dari keputusan tu dia rasa betul? Adakah dia terus okey? Tak. Dia mungkin still love the guy. Dia masih sayangkan lelaki tu. Mungkin dia masih tak boleh nak move on. Tapi keputusan tu betul. So tak semua keputusan betul yang kita buat dia boleh mengukir senyum terus. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan benda yang betul tu as a betul. Benda tu betul, benda tu benar. Dan berilah kepada kami rezeki kepada kami untuk ikut jalan yang betul tu.